So hari ni kita orang nak pergi buat preparation untuk buat rumah terbuka. Ina dah 2 tahun tak buat open house. And then now Ina nak pergi, first kali Ina nak pergi kedai periuk. Sebab rumah Ina tak ada periuk besar. Ina nak buat sup kaki ayam. Ina nak masak soto. So Ina nak pergi beli periuk, Ina nak pergi beli barang-barang nak masak hari ni. And then most of the item Mak Ina dah, most of the food lah Mak Ina dah masak. Mak Ina masakkan lah. So ya, Ina tinggal sikit-sikit je sebenarnya. Macam buah, dessert, macam tu. And then Ina tak buat beria sangat sebabkan macam Ina tak sempat untuk like prepare like macam for decoration and everything. Ina tak sempat. Ina just buat macam basic open house sahaja. So if like you guys are expecting macam wawawu mah, tak. Ina just buat a normal open house sahaja with a lot of food. Okay. So kita nak pergi kat kedai periuk dulu. Jom ikut Ina. Pergi tangan. Bongong. Jom ikut Ina. Cucurudah. Let's go. Masuk terus kedai. Masuk kedai terus. Lupa tukar baju Eric. Tak apalah. Oh. Tadi you post ni kah? Iya, jom. Tengok ni. You lawa memang. Apa lawa? Berapa ringgit bang? Yang ni tu aja, tak nampak. Ni 200 lebih dia punya ni je. Tapi boleh diskon sikit lagi lah kalau tak. Banyak jenis, tapi itulah harganya pun pening aku dah. Itulah banyak kaca. Bayar Eric mahal ni. Mati mama bayar sekali. Tak adalah mati. Ui lawanya sayang. Yang lawa. Lawa yang mangkuk apa sengit. Nampak? Like macam contoh nak letak buah ke apa ke. Lawanya. Ni lah. Bang. Tak jeruk. Taklah. Tak ada salah apa-apa pun, cantiknya. Jom let's go. Lawa, periuk dulu. Periuk. Baik. Nak bukan periuk macam ni. Ni periuk fancy. Periuk fancy. Mana Mama? Masak nasi mah? Ya, tapi ni periuk. Mama nak periuk biasa. Tanya cakap kat dia. Periuk yang Mana? Ni periuk biasa. Apa pun periuk biasa. Wah. Oh, kecil. Jangan lari. Wah, macam-macam ada yang. Wah. Ni apa? Ni apa? Ni kuali. Dia ni apa benda? yang mana kak? Ni. Ni macam dia taruh tu service untuk benda macam orang berniaga kan. Dia taruh tisu, dia taruh fries ke. Hidang untuk menghidang. Cantiknya. Cantik. Ya, macam-macam. Tu periuk. Besar betul. Cantik ayah. Macam cantik. Jari kita tengokkan dulu. Besar sangat. Tak nak. Ni lah. Kenapa mah? Kenapa periuk mahal sangat masalahnya? Dia berapa ringgit lah? 100 lebih. Nak buat like macam apa? Decoration apa untuk Ni kita dah ada. untuk ni, untuk apa? Untuk orang kata untuk meja dessert. Untuk meja dessert. Ya. Dah tengok. Kuih abang, kuih kawan awak nak bagi tu apa? Tak tahu, kenalah tanya. Bang ni berapa ringgit? Dekat rumah kita tak rosak kan? Tak rosak dah. Abang. Ni. 64. Tengok harga ni RM59. You can get this dekat Mr. DIY ataupun Eco Shop. Like Be Smart. Barang dia menarik tapi masalahnya is too expensive. Dan macam untuk periuk yang biasa, maybe dia orang punya yang tebal, but I don't need yang tebal. I want like a normal one. So ni kita orang kaya kot.
Tak, memang dapur barang dia memang mahal tapi kualiti dia elok. Tapi itulah dia punya. Tahu. Jom. Ni kita cari yang murah. Okey. Dia sebut sos mah. Okey, so nak kita orang nak pergi eco shop dulu. Nak cari lapis meja, sudu dan benda-benda lain lah. Kat situ dulu. Itu dah settle kat situ. Kalau tak ada kat situ baru kita cari kat Mesti DIY. Lepas tu kita orang akan pergi beli lauk dekat Lotus. Kita orang balik. Cari benda lain lagi. Saya periuk pula lepas tu. Tengok macam mana. So saya ambil 80 dulu lah. Buat apa yang 50% tu memang ada ambil order lah. Tapi kena order dulu lah. Nanti ambil bila? Nak sekarang ke? Oh, sekejap lagi lah. Pergi beli barang? Kita orang ambil dekat sini je. Korang aiskrim sebab Ina cari dekat IG tak jumpa-jumpa. So nampak nasi jumpa akak ni kat tepi jalan. So, macam banyak flavor campur-campur lah lagi. Tapi nak coklat paling banyak je lah. Coklat berapa banyak? Alright. Nah, jom bawa keluar. Bawa keluar pula. Keluar jom. Tutup. Jom. Let's go. Apa tolak kepala adik macam tu? Ain keluar dulu. Baju teruknya Ain. Tadi elok je lagi mama nampak. Erik buat tadi kat rumah. Habis tumpah susu. Habis tu dah kalau kat rumah dah kotor, kenapa tak tukar baju? Jom. Jom, Erik. Cepat. Boleh? Okay, first sekali cari sudu. Sudu dah ada. Ni garpu. Ni sudu. Sudu dah ada. Cukup kot. Sudu. Banyaknya. Ambil je lah. Sudu dah ada. Sekejap. Nampak ni. So yang ni kita buat display. Nampak kan lawa baru RM2. Okay. So like macam untuk display kita guna all these things. Okay. Like for display the food. The apa. Benda lah tak kisahlah. Baru berapa ringgit nampak tak? Jangan bazir. Yes, apa? Untuk all the cakes. Okay. And then ini besar. Faham tak? Macam tu. Letak. Okay. Yang ni. And then yang ni. Cukup kot. Tengok ni kan lawa. So cute. Macam susun dekat atas ni barang kan. Macam mana RM2 something. Faham tak? Apa? Cake Swiss roll kat atas ni. Okay, dah cukup dah. Macam it's cheaper. It's cheaper. Nah, dah. Untuk letak awak beli je. Just beli sahaja. Jangan tanya please. Ambil ya. Tengok muka bang. Tengok muka ayah. Yang tu bus bom. Nak beli? Ambil lah satu. Satu je. Satu item saja. Satu item. Satu item. Ya, satu je. Ni punya mama. Dah mau nak cari barang. Cantik. Abang pakai apa pun cantik, handsome. Bisa orang pakai contact lens yang pakai. Garpu ada sudu besi. Sudu besi tak ada, garpu aja. Saya nak makan dengan garpu. Where is the sudu? Kenapa all ni? Oh, tak nampak. 5 pieces. 5 pieces RM2. Ni cantik sikit. Sekejap, wait. Ni apa? Ni 8 pieces. Takutnya. Sekejap. Diorang ni letak dekat-dekat sangat. So yang ni
Yang ni 8 pieces ya sayang? Ha? Ya. Tak, Mama tengah cari kartun. Kenapa tak ada satu set? Kenapa dia tak ada sama-sama ni ah? Mama dah jumpa dah. Okey. 8 pieces ni 8 pieces. So ni Mama beli 3. Erik tolong pegang sayang. Ni Mama beli 3. Beli 4 lah nah. Beli 4. Lepas tu sudu ni pun Mama beli 4. Apa dia? Nah, Erik tolong pegang. Erik. Tengok dia buat tak tahu mama dia. Tengok dia tak tahu. Buat tak tahu mama dia. Mana ayah? Lapik meja. Ya. Ya. Lapik meja. Baju. Tapi kau pakai kecil. Boleh? Yang tak apa. Bukan dia yang macam lapik yang 4 segi tu. Ya sekali. Yang 4 segi. Ada. Boleh letak kat dinding. Ada 2, 3. Yang kat dinding. Ambil je lah. Tercabut. Suruh dia ni bendanya. Tercabut. Nah. Ayah nak? Boleh juga abang sebenarnya. Boleh. Kursi tu yang ambil lah untuk orang duduk. Kat mana? Letaklah kat luar, kat dalam ke. Kita ambil lah. Ambil grey 10. Just untuk like macam. Tak apalah. Boleh? 10 je lah. Dah, jom. Dah lah, jangan senyum sikit. Kira. Sekejap, Ina cari pemenda markers. Yang ni untuk tulis dekat cawan. Supaya orang tahu cawan siapa. And then Ina nak juga like stiker pad untuk letak dekat atas makanan apa macam tu. Cloth tape. Yes, yang ni. Ni nak 2. Cukup ke 2? Tak tahu cukup ke. I don't know. Tipu. Ya, Ain tipu. Ain gurau je. Dah bagi kat ayah. Bagi kat ayah. Okey, yang lain semua dah jumpa kecuali lapik meja. So, nak pergi ke Malaysia di awal untuk cari lapik meja. Dia cakap ada lapik meja. Yeay! Lapik meja. Warna pink. Yeay! Tak payah beli jauh-jauh. Aluminium foil tablecloth. Yo, tak nak lah. Ambil yang warna putih tak ada. Warna pink. Warna pink ambil 1, 2, 3, 4. Tu 2, 3, 4. Tak ada. Warna apa? What is this? Tablecloth. Oh, ni kecil. Disposable. Ni untuk like macam it's very light. Ni pun light sebenarnya. Tapi tak apalah, like macam for one day. And then Ina akan letak kat bawah tu lah. Apa bendanya? Like macam apa orang panggil? Macam ni. Gam. Supaya dia tak bergerak. Pakai and buang lepas tu. Okay, ada 4. I don't know. Cukup lah kot. Ni lah. Berapa tu? Tak payah besar tu. Tak pegang kan. Ni untuk puding. Cukup ambil 2 dah. Ambil je lah. Dah. Dah sejuk. Alhamdulillah. Bentar. Dengan air kosong. Air. I need water. Dah siap? Ha? Boleh. Ni bawah 40. Ya, tak apa. Akak hantar. Okey, kejap Boleh tak? Dia dah bayar kan? Dah. Okey, dah. Sekejap. Aiskrim.
Ni aiskrim sayang tak boleh letak bawah. Makanan. Tak ikat lah. Tak je kat tempat Tak je lagi. dalam tu. Letak je dalam tu. Terima kasih. Ya, beli. Beli ya. No. Kita orang beli gas kat sini je. Sini. Kat mana, Rik? Kat sini. Sini. You. Tu. Dah. Ha? So pergi. Kita orang dah sampai Lotus. Masalahnya, tengok daun sup dia banyak gila kot. Aku bukan nak buat kenduri, babe. Jom. Ni korang tengok dia punya daun bawang. Banyak sangat. Like a lot. Tak nak. Siapa yang pakai seluar baru? Mama. Tu Mama 5. Ya, 5 kasuri bang. Banyaknya, tak ada sikit ke? Mama kita yang bawa. Mana bawa ya? Banyak sangat bang. Alang air ni lah. Air limau lah. Alang dah ada 5. Ni ada sikit ni ah. Yang ni ada sikit ni ah. Tak nampak lah. Berapa ringgit? Lagi mahal. Sama RM3.50 sama je. Tak payah ambil tu je lah. Suun. Telur RM5 ya. Sorry bang. Telur RM5. Satu papan. Okey ke? Mahal ke tak? Aku seorang boleh beli 2 je. Mana? Mana dia cakap? Rasa kat depan dia cakap. Mana ada, kalau tidak mesti dia tulis kat sini juga. Jom. Sikit je. Tomato. Ni semua tomato. Tomato semua ni. Reko. Bukan. Tengok kat dalam. Apa? Sekejap. Kacang. Gula-gula, coklat, biskut, krema. Hari tu ayam nara, keju nara. Ni segera pasar sana. Atau ada? Ayam nara ambil 4. Hai, ayam ni ambil keju nara ke? Tak nak. Ayam nara 4. Ambil 4. Keju nara tak payah. Tak payah. Hari tu Tak, hari tu yang kuning tu nak ke? Tak payahlah kot. kuning. Yang tu yang kuning. Tak nak. Dah yang tu je. Yang ni yang putih. Yang ni yang putih. Yang hari tu putih-putih. Mihun. Faiza. Ni mihun satu. Nah. Makan dengan sup nanti. Leh. Dah. Bagi kat ayah. Cerita ada kat rumah. Tu? Apa? Tu mihun tak apa mihun? Mihun ni tak apa? Ni lah. Ambil bawah sekali tu oren lah, senang. Ke Tropicana yang? Tropical. Tak ada yang besar, tak ada tropical. Mana tropical? Ni limau mandarin ni sedap. Ni lah. Limau manis mandarin ni sedap. Ni tropical. Ni tropical. Kalau nak. Ataupun kita buat 2 jenis bang. Satu bilik karen, satu sangkuit ni. Yang? Tahu. Hmm. Ni apa ni? Oh bang, ni ah. Sangkuit campuran rose lychee. Ni macam best je. Ni ambil. Ni satu. Lepas tu dengan Ni kau macam party je. Cuba baca. Is it cordial? Ni kau dia tapi ni kau bancur. Semua sekali. Sini. Yang ni nak apa ayam? Kau dia lembut. Mana air ke? No, mix to taste. Mana? Cordial lah. Ni semua cordial yang. Mana air ke Mama? Kena ni. Mana air ke? Lychee lah. Mana ayam? In case. Tak beli bila besok. Besok lah. Ambil 2. Ni kan ada lokis ni tak nak? Mana? Tu ambil 2. Full cream. 2 cukup? Cukup 2. 2 cukup.
Anak nak makan kulkas lagi. Ambil 3. Mana nak ambil dah selidi ke? Sama je sayang. Ni jimat sikit. Ni 30 sen tu. Tambah 30 sen. Itu. Jom. Kita dah buka dah ya. Cukup ke tu? Banyak. 12 kan? Kan 12 kan? Ya, duit kita dah habis banyak. Tak apalah. Dah siap beli. Kita orang mahala ke kedai lain sebab daun sup, daun bawang, kaki ayam tak cukup. And then kita orang tak jumpa lagi nugget sebab tadi nugget semua like kita nak cari kat tempat lain. And then kita orang nak cari pinggan plastik tak jumpa lagi. And then kita orang balik. Itulah Priok. Ina dekat Econ Safe pula. Edi tengah ambil ayam dekat belakang. Anak-anak semua kat dalam kereta. Don't worry, it's safe. So daun bawang. Satu ikat ni RM4 korang. RM4 lebih. Kau gila. Dua sayur ni. Macam mana orang nak berniaga, babe? 2 sayur ni dah nak RM10. Like aulah. Wait, maybe 1 kilo, I don't know. Macam nak kena timbang dulu, I think. RM4. Oh, terkejut ya. RM1 dengan 30. Okey, nak tengok harga dia? RM1 dengan 30 sen. Tak payah ingat RM4 tadi. Rupanya RM4 berapa banyak? 100 gram, tak tahu. Let's go. Salah faham. Apa? Dengan plastik. RM4.70. RM9. Tahu, dia suruh bandingkan. Bandingkan je lah. Dia tak cakap lebih murah kan. Ni yang opor RM4. Kalau ambil 30, RM8. Oh, ni murah sikit. Ini lah. Yang tu kecil. Siapa yang Okey. Mana ada kecil? Okey. Cuma yang ni dia punya macam ni. Tu nak untuk makan sup mana? Yang untuk sup. Sup ni. Ni. Cukup kot? 30 pieces. Macam ni je. Nak pakai yang macam ni. Tak nak polystyrene. Untuk apa? Untuk apa? Tutup tapau. Kalau tak nak polystyrene. Tengok ni berapa ringgit? RM4. Ni berapa ringgit? Ni RM7. TB 750. Mana ni? 1 unit. Ni. 322. Kan. Tahu yang mana satu? Kalau nak tapau dia pakai ni RM12.50. Banyak terus. Ni yang macam burger. Oh, burger. Oh, ni mahal RM21. Tak payahlah suruh dia makan habis lah. Tapau. Tak payahlah, kata tak payah. Apa nak ambil juga? Nak ambil juga. Ketupat. Ketupat mini 2. Ni lah. Ketupat mini lah, kecil sikit. Orang nak makan kita potong 4 kan. Ketupat mini 2. Cuk. 3 lah kot. 3. Kat rumah tak ada tengok. Mana ada? Mana pernah ada benda ni. Jumpa. Dah ada. Yum grape mango. Strawberry, corn, mixed fruit, bandung. Susah nak cik. Coklat. Tak nak benda lain. Coklat. Cappuccino. Jumpa. Coklat. Coklat 2. Lagi apa orang suka coklat. Coklat dengan strawberry. Kalau strawberry nampak cantik sikit kan. I don't know. Ambil strawberry 1. Ambil corn. Ke strawberry corn. Orange 1. Mana ada orang makan orange?
Strawberry coklat dah lah. Strawberry dengan coklat je lah. Macam tak cantik lah nanti. Nak letak tu macam tak cantik. Kita ambil satu. Ambil je lah. Jagung. Ambil je lah jagung. Jagung satu. Strawberry dengan coklat. Okey lah. Jadilah warna-warni sikit. Cantik lah sikit. Macam tu. Kan? Nak kena ada. Paling tidak kena ada plastik. Apa? Plastik apa? Beg bungkusan biasa. Like, what kind of bungkusan is this? Oh, Tupper bag. Beg bungkusan. RM1. Ni apa? Beg bungkusan panas. Oh ni ah. Dadah. Kena ada plastik in case apa-apa kan. Takkanlah orang nak balik macam tu. Kalau orang nak tapau juga macam mana? Takkanlah tadi cakap tak boleh kan. Boleh lah ni. Boleh getah satu. Mahal betul getah. Aduh ya Allah. Dunia apa aku hidup ni? Ambil satu beg print. Bawah kan. Ina dah beli dah periuk. Okay. Yeay. Okay. So, Ina dah on the way balik rumah. Pukul 2.41. So, Ina nak settlekan meja ni dulu. Lepas tu meja sana. So, yeah. Let's susun-susun dulu kat sini. Perik mama nak tangkap video. So, macam ni lah rupa dia. So nanti akan letaklah barang-barang kat atas tu. Oh, now dah pukul 9. Ina baru siap mandi semua. So, tak siap lagi korang. Tak siap lagi. Tak larat dah. I'm so tired. Lah. Macam mana ni? Tak siap lagi. So, plastik kat luar pun tak siap lagi. Pinggan tak susun lagi. Tak siap lagi. Dia tidur budak ni kat luar. Teman mama dengan ayah. Aduh. Kita orang punya rumput sampai situ je. Dunia berlainan alam. Macam tu. Dan dah siap. Okay, so ni dah hari kebesoknya. Hai. Ain tengah-tengah tolong apa benarnya? Cucun-cucun. Okay. Ina tak pakai baju yang sopan sangat. So, Ina tak boleh nak tangkap Ina punya badan macam tu. Pukul 8. Nak pukul 9 dah. 9 dah. Anggaran orang datang pukul berapa? 1. Mama tak cukup 1. Dah tak apa, sekejap lagi mama adjust. Ain. Mama. Itu TV. Ya, Erik tengok TV. Erik, tolong ambil botol-botol tu buang. Boleh? Buang kat luar. Semua botol-botol buang kat luar. Mama tu air apa tu? Jangan. Patah sekali. Mama tu air apa tu air apa? Air apa tu air apa? Ini air anggur, ni air oren.
Roti jala nenek buat. Ayahlah ini Oji. Oji datang bawa aku. Mama. Ini buat kuih aja. Roti jala. Roti jala sayang. Ya, ni ada roti yang kuih aja ke? Lipat-lipat. Panas. Baik-baik. Makan. Ari makan apa? Roti telur. Siapa yang curi roti jala? Siapa yang curi roti jala? Siapa yang curi roti jala? Waktu nenek tengah masak, siapa yang ambil? Ni ada. Ya ke? Bukan? Mama salah lah. Mula. Nak makan je. Eri nak makan je. Itulah tu. So basically Ina tak sempat nak update video. So Ina dah siap. Ada rendang, ada kuah kacang, ada kuah kari, air. Ada Tasha. Cedoh. Ni tak siap lagi. Sekejap. Spaghetti. Spaghetti lagi satu. Abang, potong buah. Ina tak sempat make up. Tapi tak apa. Ina tengah buat hotdog kat belakang start siagi. So, sakit pinggang. Okay, nanti sambung-sambung. Ada tadi. Ada es krim. Macam air dah. VIP. VIP parking. Nampak budak-budak makan aiskrim. Siapa pun. Asal dia berhenti depan rumah aku? Kenapa? Dia nak hantar barang. Kenapa dia nak hantar barang? Letak je cuba. Apa benda besar-besar sangat tu bang? Ish. Okay, bye-bye. Masuk. Mana lain? Mak mana mak? Mak on the way. Okay. Sehat ya? Lama tak nampak. Tahu aku tanya dulu boleh ke masuk video? Tak, masalahnya sekarang Ayang tak masuk langsung daripada pagi. Tak payahlah. Lucu. Jangan main tangga ya. Bahaya. Hai, Mai. Hai, Maya. Hujan. Baby. Salam. Alah. Masuk. Alah. Ha. Lari. Ingat kalau nak ambil orang, mak payung. Ya, ramainya. Hai, Mak Long. Laksa Johor kat belah sana, Mak Long. Ha? Dah habis. Tengok. Tak, buat YouTube. Tu. Kamala. Hai. Apa nak jawab dia kata? Apa nak jawab? Tak faham? Tak tahu? Tak faham? Kakak. Topak kuih. Kakak topak kuih.
Ni pun dah habis ni bawa ke dapur. Sekejap. Korang, Ina memang macam biasa. Ina memang tak masuk video. Sebab Ina lah juru kamera dan akulah tukang masaknya. Spaghetti habis. Ina tak perasan, serius Ina tak perasan. Orang ramai gila. Tapi macam biasa Ina makannya ada kawan pun. Semua kawan Edi. Yang lain tu saudara Ina lah. Saudara Edi, family Ina, belah mak. Terbakar. Saya wanita dapur. Hai. Iya. Kakak yang buat rambut itu tu. Ih, cantik. Hei. Hai. Mak nak apa? Mak nak makan apa? Nak ambil kan? Mak makan tak payah. Nanti mak. Tak payah tanya, mak mesti tak makan lagi. Nama dia tak. Abang siapa tu? Apa kawan abang ke? Kawan abang. Ini tu Mizu, bos abang. Ni Naim duduk kat semenyi. Yang tu Naim juga duduk kat balakong. Tu Akmal yang baru apa? Kakak tu nak tengok kat depan sekali tau. Apa yang tak cukup. Tadi kuih tu yang dah nak habis dah. Kuih tu yang dah habis. Roti jala pun dah habis, tak sempat nak merasa. Amboi, tak sempat merasa. Punya lama tau. Punya banyak makan tak sempat rasa. Sempatlah rasa sikit. Yang rasa Sikit tu lah. macam mana? Yang rasa tu? Cepatlah sikit lah, sikit. Nak depan Video ke? Video. Ni ramai-ramai depan ni. Gosip-gosip, borak-borak sini. Macam mana nak sedap tak roti jala? Dia bagi thumbs up je, thumbs up. Ni lagi budak-budak kat luar tu. Ni orang kat luar ni. Ayah tengah borak-borak dengan orang lain. Ada lagi lah orang-orang lagi kat luar ni. Ni slipper macam nak solat jemaah ni. Solat berjemaah. Ni siapa boleh cam slipper diorang ni. Cam lah slipper diorang. Ni ayah Dia pergi balik ke dapur. Jom kita datang balik ke dapur. Kita boleh. Mama tengah nak masak spaghetti sini. Nak masak lagi. Spaghetti dah habis. Spaghetti dah habis dah tu. Bahan dia lagi mak. Bahan dia tak tahu. Tak boleh rekod. Ni banyak lagi. Ni dia makan dia dengan apa. Ni apa yang tinggal kita makan je. Kita masak. Dia mau buat spaghetti goreng kan? Spaghetti goreng tu. Tu lah aku cepat tu. Ni kuah apa ni Mak? Ni kuah apa? Rendang. Ni rendang. Enak Ain kat dapur sibuk. Apa lo nak ambil roti? Ni kuah. Kakak bawa kuah daging jangan lupa ya. Ya baik. Mama tengah nak masak-masak sini. Masak spaghetti. Spaghetti kat luar je kita tengok je apa jadi. Makanan-makanan kat luar ni. Dah habis dah. Dah nak habis dah rendang kita ni. Kacang banyak lagi. Kuih dah nak habis. Lain ni banyak lagi ni. Kuih kari ada. Nasi ada. Ni dekat bawah dah tu. Kacang. Ni kuah apa? Ni kuah rasa Johor dia pekat ni. Ni nenek punya resipi. Laku cepat. Ni spaghetti dah habis. Ni rempah dia pun dah habis ni. Laku cepat semua ni. Kita kena cepat-cepat larikan diri pergi dapur balik. Tapi sebelum tu kita check dulu kita punya dadi. Dadi buka sini aiskrim. Dadi tak cukup ni. Dadi kita ambil lagi sepah ni. Toilet ada kat situ ya? Kat toilet ya sahabat.
Ni dadi. Mana dadi coklat. Dadi kat depan akak. Ya, dadi. Dadi kita semua kat sini ni, semua kat bawah ni. Ni strawberry coklat ni. Coklat boleh berlaku. Letak dulu dekat depan Setahun dah mak. Dah setahun dah kot. Dia perasan dah ke rumah dah. Setahun dulu lagi. Dah setahun. Benda mak ni baik. Yang dah lari dah. Yang putih tu dah lari dah mak. Jangan kakak jangan pukul dia. Mufasa. Nak aiskrim ke? Yang sekong potong tu. Hujan lain? Hujan lah. Nina. Tak dapat satu hari kan? Ni Ina. Ini adalah rumah saya. Saya adalah orang yang ikut video ni. So kalau tak dapat tadi, saya Ina. Syah tak masuk video, saya kena buat selfie. Okay, sekarang pukul 6. Ina dah tukar baju, Ina dah mandi. And then rumah masih ramai orang. Ina kat bilik studio. Sekejap Ada. Wah. Oi. Apa? Terbalik ke mang? Pusingkan. Masukkan macam tu. Nasi. Ada dah masak, Aina masak baru. Habis dah. Ni ada banyak air kat belakang. Kari habis dah. Air. Ni ada belakang lagi. Tapi tak ada orang nak makan dah kan. Kacang. Habis dah. Sup habis. Tinggal kaki ayam. Cepat kita buat apa sama ya? Tak nak. Malu. Tak nak termasuk. Canggah ama. Kalau tak lagi ni kena ajar. Satu, dua. Tengok ni tak gambar lah. Okey. Dah balik dah. Terima kasih datang. Ya. Yang, ni yang jawab bagi yang. Kejap bagi ayah. Belum lah. Yang. Pergi dekat ni. Anak-anak. Yang kecil-kecil ni. 4 orang lah semua. Yang mana Mika? Okey, Selamat Raya. Ya betul lah. Dia pun budak. Awak ni pun lupa dah. Dah cukup. Dah tu lah sebenarnya. Terus tengok tau. Rambut anti. Dia tahu kau. Lawan ni peluk lah. Terima kasih datang. Habis belum? Janganlah main. Bukan tadi dia orang buka. Nasihat sikit, nasihat tak? Makan banyak. Dia semua orang lah. Mata yang dulu bukan lagi sekarang. Sama je. Kita hari-hari nak lawan siapa pipi tinggi. Hari-hari lawan mak
Siapa BP tinggi? Nasib baik lawan BP. Kalau lawan siapa masuk hospital dulu. Ayah nak gunting. Sel. Masuk Sam. Nak gunting. Ya. Kakak, tolong kakak. Adik awak dari tadi mengenai. Ayah rasa dengar banyak kali dah cakap dia dalam gunting lah ni. Terima kasih Kak Ina. Baik lagi ya. Baik-baik jalan. Terima kasih. Nanti datang sana pula. Boleh. Jemput. Bye. Terima kasih. Tu ucu punya. Mama tu nak balik. Belum, Mama tu belum balik. Pergi mana? Ya. Jangan tanya. Tak ada jangan tanya. Bye, baik-baik jalan. Boleh terus. Nak ambil gambar dulu yang. Oh, tak ambil gambar kan? Pergi. Abang nak rekod terus. 3, mak, sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Kurus. Kira cepat. Baik-baik jalan ya. Kita naik motor. Ni botol susu baby siapa ni? Botol susu siapa? Siapa ni? Bye-bye. Terima kasih. Nanti jumpa lagi. Kereta. Abang tahu kan macam mana nak tangkap gambar? Tekan je kan? Ya. Sana lah. View sana. Okey, 3, 2, 1. Lagi. Okey dah. Nampak sekali nak kereta. Nak sangat view tu. Mana yang nak buat mak? Tangkap lagi sekali mak tu. Satu sini. Sana. Sana. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Mak macanya. Kau dah kenapa Mak? Masuklah. Masuk. Okey dah. Baru Ina nak masuk sekali. Kau dah kenapa Mak? Kau nak makan slipper ke kasut? Bye. Apa? Wah, bagilah orang tangkap gambar dulu. Jom lagi taman. Nak? Jom. Ucu. Jom lagi taman. Jom. Diorang nak pergi taman. Hai. Ni anak. Anak adik Adik saudara. Adik saudara bongsu. Nampak macam sebaya tak, Cik? Pegang adik. Pegang. Boleh. Anak mama semua kat sini ke? Anak mama semua kat sini. Masalahnya punya banyak tempat lawa sini juga dia tangkap gambar. Mama confused kejap. Erik ke? Sayang. Okey. Alah. Sayang. Oh ya abang. Ya abang buat Erik tak boleh nampak bang. Okey, 1. Abang rekod apa? Tak memang rekod. Tapi Jap.
Tengok. Oh, dah pandai dah teka-teka singa-singa kakak sekarang? Baru dah jam 6 Mama pun sama. Sama lah. Apa tiba-tiba mama pun sama? Mama bercinta bila? Masuk mesti, okey? Kakak cinta pun belum, Mak. Tapi dah pandai singa-singa teka-teken. Ain pun sama, Mak. Lagi teruk kakak. Ain? Pandai-pandai lah tengok dalam tu. Betul. Sekarang mama cakap kan? Dia lagi teruk daripada 10 kakak. lain-lain tu. Kakak tak ada pun tak ada. Sama je kan? 10 saat. Tak payah main tarik juga. Umar, Eric. Ain. Rambut dia. Jom. Come. Cepat. Jom. Dua depan. Yang kecil-kecil depan. Tepi. Orang depan nak gambar dengan cepat. Yeay. Pelacak tu. Yeay. Ain jatuh. Okey tak? Mama nampak. Nampak. Tolong. Ayah. Anak. Sini. Sekejap. Sekarang dah jadi naga. Rimau. Ariel, sini. Belum lagi. Ariel. Ariel Putra. Kang. Tepi lah kat dalam. Tuduh sini. Okey tu aku. Tak tahu rupa dah ha. Okey je, cantik. Lah, Mama. Kasut Eric dia rosak. Lepas tu mama tak boleh nak dukung. Mama sakit belakang. Lagi sampai kat jalan tam mama dukung ya. Boleh. Jalan ni tak ada bahaya pun. Nak balik rumah dah. Okey. Penat sangat. Itu bala. Mama takut dia. Okey dah, kanan. Ke kanan. Sinilah. Lorong ni lah. Alright. Okay. Ain buat apa tu? Ain. Dah sikit je. Balik. Apa hai? Ambil nasi dengan kuah. Sikit je, Beb. Sikit je jangan banyak. Dah. Makan. Tengok. Ni Daus dah sampai. Tak ya, Ina cakap Daus tak ada video Daus. Letih, janganlah merajuk. Letih betul dia. Terima kasih, orang kerja paling berat ni. Betul, dia memang paling bersungguh-sungguh ni. Terima kasih. Rehatlah. Bye-bye. Datang balik. Namanya belakang sakit gila Sina. Bina ada slip disc kot sebab Ina macam diri lama sikit nak terus sakit. Lepas tu duduk pun dah tak boleh. Terima kasih istriku. Bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih semua yang datang. Harap makanan-makanan semua okey. Thank you so much. Bye-bye korang.